malam ni saya tak boleh nak pergi dia tau. Sebab saya demam tau. Dah selesai benda tu, dah nak bergerak. Dia kata, sorry, tak apa saya pergi lah. Tak payah bakat tak payah ni lah. Tu dia kata tadi ni. Ajar dia tu. Dia tak mau nak pergi dah tu ke mula-mula tu. Jadi hati dia tu dekat kami nak gerak tu, dia minta nak pergi balik. Saya pun ada juga kena ni. Pihan kat paha-paha ni kan. Malam tu kalau saya duduk dalam, mungkin saya pun mati. Sebab saya duduk dengar atas tu. Sepihan tu cuma hanya kaki lah. Lubang kaki kat kaki kan. Jadi saya tu, masa tu yang kata tadi, saya duduk di atas tu pun, masa kena tu pun terjatuh ke bawah tu kan. Jadi malam tu orang kata apa, tak sedar lah kan. Pukul 5 pagi. Waktu tu pukul 5 pagi di sana orang bang subuh. Jadi apabila bang subuh, pertempuran senyap. Orang Somali dia hormat orang bang subuh kan. Walaupun dia duduk berperang, tapi tepat dia tu ada orang bang subuh. Jadi pukul 7 pagi itulah baru tentera US undur balik, naik balik kenderaan yang kami tu. Tapi tentera US ni yang mati tu ada jugalah masa tu depa tak masuk sebab kereta kami dah ada orang mati dan tu kan. Dia ni arwah ni sebelum kami nak masuk ke tempat tu, kami mendapat taklimat apa semua. Dia bagi tahu dekat saya, dia kata malam ni saya tak boleh nak pergi dia tau. Sebab saya demam tau. Saya dah demam ni. Tak apa, saya ganti dah last kopel bakar kata, okey bakar hang bawa arwah Nan tak boleh nak pergi, dia demam. Dah selesai benda tu, dah nak bergerak. Dia mai kat saya balik. Dia kata, sorry, tak apa saya pergi lah, tak payah bakat tak payah ni lah. Saya bawa tak apa. Tu dia kata tadi ni. Ajar dia tu. Dia tak mau nak pergi dah tu ke mula-mula tu. Jadi hati dia tu dekat kami nak gerak tu, dia minta nak pergi balik. Pada situ lah sebab dia pun duduk sambil-sambil dalam perjalanan tu, duduk sembang dengan dia macam tu lah kan. Bawa tengok, ikut ya Pakistan, ikut straight ya, ikut depa. Jangan duduk, kita duduk masuk plan. Sebab apa lah ni depa duduk tembak ni, repeat tu depa duduk tembak repeat lah ni kan. Kita jangan buka sangat, open sangat kata kan, klik-klik tu. Tapi masa tu pun dia duduk kena tembak, tapi peluru orang kata apa, keming tu, tapi peluru apa tak tembus 7.2 dengan 556 ni dia tak tembus cumi tu. Dia tak masuk. Dia kena ni bunyi kan. Tapi memanglah peluru macam bunyi macam bertih tu. Pak kat dinding ni kan. Macam hujan man tu, demam. Tak jangkalah depa bubuh peluru besar tu kan. Masa balas tu pun kita orang kata apa tak membagi dia rapat dengan kita kan. Kita pun duk picak kat dia kan. Sebab orang Somali ni banyak kan orang Islam kat depa pun tu sebab depa target kita pun. Depa bukan target kat kita sangat pun, depa target kat kereta banyak, depa tak membagi kita masuk lah. Itu je kan. Masa turun US tu lah dia marah sangat. Memang cekang tu ditembak. Memang marah lah. Tapi memang ramai. Mati dia memang ramai. So, kecederaan dia pun ramai. Kalau kata jatuh satu Black Hawk tu pun 10 orang lah. Bayangkan situ dah berapa Black Hawk dia jatuh. Black Hawk ni depa memang tembak banyak. Perang awal lagi daripada pagi kan. Sampai pagi tu malam. Tu yang kena tadi. Orang Somalia pun tembak kena depa pun banyak juga kena. Masa kami bawa depa tu pun depa juga mati banyak juga kan. Tentera US ni dia kena mati pun dah. Dia kena tawan pun tu. Orang Somali pun mati banyak juga. Masa kami mundur tu pun ada yang mati pun di jalan kami dah tengok kan. Kena lalu juga balik. Tentera US ni masih depa jadi kalut lah. Jadi mengelabah depa ni. Depa ni dah orang kata kawan-kawan depa dah kena tawan, dia kena mati kan. Tak kena tembak apa tu. Jadi depa nak selamat juga cepat ni dia jadi kelang kabut. Tak dia minta kereta, tak boleh minta kereta, depa minta orang bawa pula apa tu jadinya tu kan. Jadi kelang kabut. Jadi tunggu arahan perubahan arahan ni. Sebab tu kata tadi ni depa ni pun walaupun elit pun hebat mana pun depa jadi kelang kabut juga kan. Dalam perjalanan tu masa tentera US ada di dalam kereta kami, dia pun senyap. Disiplin dia kuat juga, dia senyap kan. Dia tak ada nak cakap. Satu ketua yang dia cakap dengan kami. Ketua dia tu yang nak apa segala pun ketua dia tu akan bagi tahu. Saya pun dengan ketua pegawai dia tu US tu dalam tu dia duduk dekat dengan saya. Dia duduk dengan saya tu dia duduk bagi arahan kan. Tapi yang hak duduk dalam tu, hak lain-lain tu senyap. Dia tak dok wow tak ada. Duduk diam kan. Gerakan balik tu pun sama juga. Depa yang ada yang menangis pun dah. Orang masuk dalam kereta tu menangis tengok kan. Cedera pun ada kan. Yang menangis pun dah. Depa pun menangis juga. Mungkin kecederaan depa, ada kawan dia mati. Memang depa badan besar kan. Memang padat lah badan depa besar. Lepas tu pula depa ni, elit depa ni depa pakai komplit siap dengan baju kali peluru semua ni komplit depa kan. Senjata depa tu. Memang satu badan tu pun dah jadi besar kan. Jadi memang padat lah dalam kereta kita tu. Memanglah kita tugas kita dengan tentera Pakistan tadi kan. Kami pun tak tahulah kata tentera Pakistan ni mungkin takut ke, dia arahan ke, itu taklimat masing-masing kan. Okay, masa saya tengah bertempur tu memang saya tak fikir orang kata keluarga ke apa, tak teringat nama tu. Sebab duk tumpu benda tu kan. Apa jadi pun kita nak untuk selamat. Memang dia siapa halangan dia memang dia tembak. Dia tak kira. Dia ni kita orang Somalia ni memang dia pun orang awam lah kan. Yang buat senjata pun pakai kem dekat ya. Kita tak boleh nak jangka ke depa ni askar ke, depa ni orang awam kan. Jadi orang Somalia ni jatuh dia duduk dalam kem dia pun tu yang kata dia. Sebab tu kata tadi tentera US ni dia siapa halangan kat dia memang dia tembak. Kita nak halangan kat kita ni kita jadi lain sikit kalau kita boleh mengelak.
Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.